Ya, assalamualaikum semua. Okey, dekat sini kita ada jual nasi ayam claypot Chinese style punya lah. Yang kita jual ni memasak pakai dapur arang guys. So bukan senang nak dapat dekat KL ni. Yang dapur arang ni nampak. So yang ni kita masak saiz kecil lah. Small, boleh makan 1 hingga 2 orang. Untuk order yang nak tambah telur ni, kita telur pecah dalam ni tambah RM2. So nasi akan jadi lembik sikit lah. Tapi jangan risau, rasa dia tetap sedap macam biasa. Don't worry lah. Okay, bos, you Chinese ke? Saya Melayu lah, muka je macam Cina. Saya asal Ipoh. So first cawangan kita ada dekat Ipoh lah, dekat Meru Ipoh. So ini adalah cawangan kedua kita lah. Jangan risau, nampak muka macam Cina, tapi alhamdulillah saya Islam. Kita akan masukkan minyak garlic, minyak bijan. So ni kita menggunakan yang halal ya. Okay, boleh. Alright, cun. So lepas tu kita akan masukkan kicap rahsia yang kita buat sendiri. Kicap cair lah. Okay. Lepas tu kicap pekat. Okay, so kalau special kita akan letak sosis lah. Ini Chinese sosis, lapchong kita panggil, tapi halal punya, chicken punya. Don't worry, chicken punya. Last sekali kita akan letak ikan masin. So ikan masin. Yang ini untuk set special lah. Ini untuk special saja. Kalau yang normal ada ayam sahaja. Harga dia berapa? Okay, harga dia untuk special RM19. Bismillah. Ada dia punya kerak pak. Ini yang mahal ni, kerak ni. Orang suka makan kerak kan. Customer kita suka sangat kita punya chili buttermilk clam lah. Sangat famous kat sini. Clam. Okay, so mantau ni akan makan dengan clam tadi lah. Clam tu kena cicah dengan mantau ni baru sedap lah. Ini juga Chinese style lah. Ini Chinese style punya, kering punya. Biasa Chinese, kalau Melayu masak, dia masak ke apa yang ada kuah punya kan. So ini kita masak kering punya sebab kita ikut Chinese style. Okay, so ini adalah char kway teow mix. Kita ada tauge Ipoh. Tauge Ipoh gemuk-gemuk ya. Tak sama ya yang tauge tempat lain. So tauge Ipoh kita pakai. Sekali kita akan masukkan kerang lah. Kerang. Okay. So char kway teow. Kat sini kita ada juga jual sate. So kalau anak-anak nak makan, so untuk makanan kanak-kanak pun ada lah. Yang kuah kacang kita pekat ya, sebab tak cair ya, sangat pekat. So sticky. Alright. So let's go, we serve.